Hari ini kita berada di Cerita Pokok. Cerita Pokok. Aku pun tak tahu nama tempat tu. Laki ayah dengan abang pasal Dedek dengan Nina. Ini mami siapa? Mami Hanim. Adik-beradik. Oh, adik-beradik. Gua pasal ambil gambar. Tanya. Benda tahu Kalau Celur tepung tu goreng tu. tak lama. Celur tepung tu goreng. Celur tepung. Nak buat tu, kawan saya ajar tu. Mesti you bantu tepung kan. Diorang bantu tepung. Lepas tu dah angkat dia, diorang celuk lagi dengan tepung kering lah. Lepas tu baru boleh goreng. Sebab kalau tak, you punya yang basah tu, bila you goreng, dia cabut lah daripada tu. Tanya yang profesional. Ni satu beg berapa? Dia biasa buat kena goreng. Ha? Setengah kilo. Mak dia dah mak? Buat kena goreng lagi garing. Buat yang tepung bistari tu, dia tak garam. Dia ni, basuh-basuh kita lemak dia. Ni fresh lah ni, baru petik. Macam umpama durian baru gugur. Bagus tak? Bagus. Buang dia punya buk. Terus kat belakang-belakang berul je. Ya lagi petuk je. Kenapa? Yang basah. Tak ada sama je, tak ada commission. Tak ada sama. Cerita Pokok di apa yang ada tempat detik pantai Jelebu. Pantai Jelebu 500 gram. Apa lagi Marawi tak saya? Saya. Kalau abang yang order Cina abang banyak tu, dia rasa lah abang hari tu. Yang hari tu abang tak banyak. Okey. Oh, ada jual tanah. Okey abang, abang peluk. Yen. Kasih datang. Semoga datang lagi. Nah, dah dekat 2 tahun kita orang dekat sini baru jumpa nah. Ni tak sejak macam Facebook buat benda ni rasa dah banyak bulan tak pergi. Oh ya kah? Jauh kalau nak pergi KL ni. Tak jauh KL, tak ada senang nak pergi. Cerita Pokok. Cerita Pokok. Tu nak pergi dari sana.
subscribe.